Jom teman saya buat tuna mayo gunting sushi. Main ingredient bagi sushi ni nasi sushi. Ni kali ketiga saya buat nasi sushi ni, alhamdulillah jadi. Belum ni saya buat jadi nasi bubur. Jadi bila dah jadi saya bolehlah bagi resepi. Saya guna beras sushi, beras sumu. Masukkan 1 pot beras sushi ke dalam periuk nasi. Lepas tu basuh beras macam biasa kita nak nanuk nasi tu. Sebelum ni saya gendai dulu beras, barulah saya nanuk jadi bubur. Kali ni saya buat macam nanuk nasi biasa. Lepas tu masukkan air masak 1 pot. Beras sushi sepot, air pun 1 pot juga. Awak boleh tengok parah air tu setara mana. Lepas tu masuklah nasi macam biasa. Bila dah masak nasi sushi ni lah hasil dia. Bila kita tengok tu pot nasi biasa, kita menanuk lah. Lepas tu masukkan nasi sushi tu ke dalam mangkuk. Masukkan cuka sushi. Resepi penuh tengok di caption bawah. Lepas tu kacang-kacang bagi sebati. Masukkan garam dan gula secukupnya ke dalam mangkuk tu, kacang-kacang bagi sebati. Lepas tu rasalah nasi sushi tu nak setara mana. Kalau tak cukup rasa, tak tambah pula garam, gula dengan cuka sushi tu. Saya guna tuna mayo ni jenama TC Boy. Sedap jugalah. Tuna dia tu seros butis-butis, fresh jugalah seros. Lepas tu masukkan tuna mayo tu ke dalam mangkuk. Masukkan serbuk bawang putih, serbuk lada sulah, serbuk paprika. Lepas tu kacang lah bagi sebati. Masukkan garam dan gula secukupnya. Kacang bagi sebati. Last sekali masukkan parsley flake. Kacang bagi sebati. Sediakan seaweed. Ni kita nak gunting lah saiz untuk kita buat gunting sushi. Ambil lah sekeping seaweed tu. Dalam packaging tu ada 10 keping. Ni mula-mula saya buat ni tak jadi, dia jadi besar. Gunting sushi tu jadi lebar ke atas. Ni saya guna bekas buat sushi ni saiz gini je. Tak sosok saya beli ni je. Saya spray minyak kat bekas tu, tak sebagi dekat lah nasi dekat bekas tu. Lepas tu saya bentukkan nasi tu sampai perhabis lah. Penonnya saya buat belakang tu saya nak ukur lah. Tapi silap juga, silap ukur. Mula-mula gunting tu tak jadi. Dia lebar ke atas. Tengoklah saya buat tu lebar ke atas, tapi tak buat je lah. Lepas tu saya gunting ke atas tu. Second time saya gunting seaweed tu, boleh lah jadilah sikit. Bila gunting tu boleh naik keping lah. Lepas tu buat lah jadi gunting sushi. Bila kita balut tu nak bagi lekat, saya ambil je nasi sushi tu bagi lekat. Seterusnya letaklah tuna mayo tu dekat gunting sushi. Letak sampai habis. Lepas tu hiaslah sikit atas gunting sushi tu. Guna lebih seaweed. Lepas tu saya letak cili flake sebagai hiasan lah sikit. Okey, dan tuna mayo gunting sushi. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.